Pulau Melengkau atau Bagau? Ni dia. Assalamualaikum orang Melaka, orang Merlimau. Hari ni aku ada dekat jualan Agro Madani. Carnival besar-besar 3 hari je tau. Dekat Merlimau Melaka ni. Tengok macam-macam jualan ada. Kalau orang Merlimau tak datang memang rugi. Jom ikut aku bawa kau jalan kat sini tengok apa ada. 13 Februari sampai 15 Februari. Jom. Dekat sini kau datang boleh dapat hasil tani dan juga menu-menu tradisional kita. Ini kalau kau nak dapat pokok-pokok tanaman, pokok-pokok bunga ke apa ke, memang cantik-cantik. Ikut aku masuk alam. Jom. Untuk bunga-bunga ni memang cantik lah kalau tanam dekat tepi pagar, kau nak buat garden kan dekat laman rumah kau. Ni dia. Betul, harga dia pun murah. Kalau mak-mak, makcik-makcik tu memang suka lah kan. Dekat sini banyak ilmu yang kau boleh dapat tau tentang tanaman yang berkualiti. Buah dia. Ya, itu buah dia. Nak tanam pisang nangka, apa-apa pun kau boleh datang kat sini. Dekat sini kau nak jambu batu, pokok cempedak, pokok nangka, pokok rambutan pun ada. Tengok limau madu pun ada. Ada durian kat sini, kita ada Musang King. Ini bukan durian, dia pokok durian. Tapi bang, aku nak kau dapatkan yang ni, Blackthorn. Kualiti, tinggi bukan 5 kaki lebih macam tu. Harga dia tak sampai 100. Kena datang dekat Agro Madani ni, dapatkan pokok-pokok ni. Rumah cantik, udara pun segar. Jadi peminat-peminat tanaman jangan lupa datang kat sini. Banyak yang kau boleh pilih. Kalau kau datang bawa anak-anak masuk petting zoo ni, ada 35 jenis haiwan kat sini tau. Mari aku bawa masuk tengok apa yang ada. Kalau bawa anak-anak kau datang sini, misi dia seronok tau. Anak-anak nak pegang ayam, nak pegang reptilia, nak bergambar pun boleh, tak ada masalah. Dekat mini zoo ni kau boleh beli makanan-makanan haiwan untuk bagi haiwan-haiwan tu makan. Bila lagi kan nak bergambar dengan haiwan-haiwan eksotik macam ni. Untuk sekali masuk dikenakan RM6 je. Berbaloi sangat-sangat. Mini zoo ni bagi aku satu tarikan untuk family beriadah dengan anak-anak dekat sini. Start pukul 8 pagi dah ada jual daging, jual ayam. Dia kata ayam kat sini RM5. Boleh dah bawa mak-mak. Memang meriah sangat-sangat jualan Agro Madani. Kali ni banyak produk-produk viral yang kau boleh dapat kat sini tau. Kalau nak cari makanan yang best-best pun ada juga dekat sini. Orang Melaka jangan lupa 13 Februari hingga 15 Februari 2026. Tunggu apa lagi? Datang ramai-ramai dekat dataran orang Kampung Merlimau, Melaka.